Hi guys, so welcome back to my channel. Basically hari ni kita orang akan buat reaction video macam biasa, tapi hari ni kita orang akan buat special sikit sebab kita orang dah listkan semua lagu yang korang suggest dekat bawah. So kita orang dah list dekat dalam kotak ni. So kita orang akan randomly pick mana satu yang kita orang dapat, yang tu kita orang akan buat. So without further ado, let's get started. Okay, you want or me? Okay. This one. Okay, mari kita buka apa dia. Alvi Ref Bumi Terindah. So kita orang akan buat reaction on this video hari ni. Okay, sebenarnya agak ramai tau yang aku perasan yang suggest kita orang lagu LV Ref ni. Ref, betul kan? So we are all very looking forward to and excited lah nak buat. Sekejap kita tengah cari lagu dia. Okay guys. Okay, basically yang kita orang dapat tu dia tulis LV Ref, tapi bila kita orang search nama sebenarnya adalah Alfi Ref. Alfi Ref. Like it's okay. I think I pronounce it dah betul kot. So let's kita mulakan our reaction on this lagu. Ref, ada nama dia kat gitar tu. Is this him? I think so. Rasa ni pun lagu lebih kurang macam apa yang hari tu kita yang Ika Gustavo ada Tersimpan di hati. Tersimpan di hati. Dia pun macam ada scene. Tapi ni dia macam stick to one place. Dia tunjuk daripada macam ni perjalanan dia. Mesti dekat Indonesia kat dia shoot kan? Nice, music dia nice. Okay, mesti nak masuk chorus. Tapi semua music video dia orang shoot tempat yang cantik gila. Macam wow, scenery dia macam wow, impressive. Wah, tengoklah dia punya laut. See through guys. Dia sebenarnya rancak tau, tapi dia ada macam, dia taklah macam rancak yang kita macam lompat-lompat tu. Dia rancak yang nice, yang boleh sangat enjoy. Wah, dia buat campfire. Bestnya. Ni dia masa ruling. Jarang tau nak nampak video, music video yang dia include macam lagu modern, include like traditional punya instrument. 17 Agustus 2019. Sejarah penting akan mengalir di negara kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini. Okay. Wah, cantiknya. Cantik tempat dia. Macam dekat overseas. For us overseas lah, Indonesia. Guys, tu tempat ni kat mana? Which part of Indonesia? Komen down below. Okay, lagu ni macam nak bagi tahu lah kita kena keluar and enjoy apa yang ada.
Jangan duduk rumah je. Like there's a lot of benda-benda yang indah untuk Go and kita explore. ya, untuk kita explore. Lepas kita tengok video ni baru kita orang macam tahu yang sebenarnya banyak dekat Indonesia. Perut bunyi. Sebenarnya banyak dekat tempat Perut dia bunyi. Lapar. Sebenarnya banyak tempat dekat Indonesia yang banyak, yelah, yang tempat lawa-lawa. Oh, dia baca Iqra, guys. Wow, tengok tu. Tu gamelan tu kan? Oh, tengok dia shoot kat tempat macam tu. I suka sebab tengoklah betapa dia proud of dia punya country tau. With that bendera tu macam dah proof enough. Oh my god, that is so nice. Kita orang harap sangat one day kita orang dapat pergi tempat-tempat macam ni tau. Thank you for suggesting this lagu. Lagu ni pun dia macam dia include semua traditional instrument walaupun dia lagu modern. Lepas tu dia punya scenery tu Sama kena lah dengan lirik dia tu indah. So dia nak show apa yang ada dekat tempat dia. music dia pun best. Jenis yang rancak yang seronok lah untuk kita dengar. Dia bukan macam ada certain lagu kan macam nak cerita pasal negara a bit boring kan. So kita dengar pun macam very typical anthem song kan. So tapi macam ni Dia sampaikan in terms of macam kita unique boleh way dengar lah. dengan dia punya music video, dia punya scenery, dia punya everything lah. Song dia Like, macam sedap dengar, macam kita boleh layan je. nice, good job. Thumbs up Yes. So basically that's all from us. for this video. Yeah, don't forget to like, comment and subscribe. Comment lagi banyak-banyak video reaction kita orang Nanti boleh kita buat. orang akan you guys just suggest lagu, kita orang akan letak dalam box ni. So kita orang akan buat action. Yeah. So I hope you guys enjoy this video. That's all from us.